Assalamualaikum, salam sejahtera warga internet. Dalam episod ni very nice. Alright gang, so ini merupakan komponen-komponen yang kita akan guna untuk build my very first proper PC lah, boleh katakan. Alright, tapi sebelum tu aku nak cerita sikit pasal ni. Ini merupakan Acer E15 Aspire yang dilengkapi oleh dengan Core i5 GeForce 940MX. Okey, untuk siapa-siapa yang nak tahu, inilah yang menjadi kuda tunggangan aku selama ni. Aku dah buat kerja, edit video apa semua tu. Cuma aku dah update semua, dah upgrade dah dari segi 1TB SSD dan juga 12GB RAM. Alright, so aku dah buat kerja macam biasa, tiba-tiba dia terpadam, terkeluar blue screen of death, dan juga bila aku restart dia dah jadi unresponsive, dah lambat dah. Oleh sebab itulah aku mengambil keputusan untuk invest dalam pembuatan proper PC ni, dan komponen-komponen semua ni aku dapat di Shopee, dan Alhamdulillah sudah sampai dengan berjayanya. Dan siapa-siapa yang berminat ni, aku akan sharekan lah link di description. Jadi aku akan explain sedikit lah komponen-komponen yang kita akan guna untuk pelaksanaan PC ini. Komponen yang pertama yang kita akan guna iaitu motherboard dari brand ASRock model Z890 Pro RS Wi-Fi. Dan ini actual motherboard tu sendirilah. Dan antara feature-feature yang dia ada yang aku perasan iaitu dia ada 4 slot untuk letak RAM DDR5. So boleh maksimum sampai ke 128GB RAM lah, tapi aku guna 32GB saja. Feature yang kedua bawah ni, ini adalah slot untuk kita letak solid state drive. Ni belakang ni dia ada penyalur haba. So kita buka ni, letak SSD dalam bawah ni. Dan yang aku pasang sebelah dia pun ada juga slot untuk SSD yang kedua. So ada 2 slot untuk SSD lah. Selain daripada kat sini untuk letak kita punya graphic card. Okay, feature yang seterusnya dari segi Wi-Fi. Ni dia ada built-in Wi-Fi receiver. Dia sambung hinggalah keluar ke antena. Antena pun dia ada bagilah. Cucuk kat sini. So dia ada built-in Wi-Fi. So tak perlulah nak ada external Wi-Fi transmitter ataupun receiver. Yang dari segi situasi connection, kat sini antara contoh-contoh soket yang boleh dilihat. Kat sini dia ada audio, kemudian LED, dan juga USB, kipas kan, dan ni aku tak sure benda apa. Kemudian dia ada USB lagi, power, dan juga LED, dan last sekali yang aku pasang kat sini ada AIO pump. Ni adalah pump untuk sistem radiator penyejukan untuk sistem kita. Dan sebab utama kenapa motherboard ni dipilih, sebab dia compatible dengan prosesor yang kita akan pakai. Prosesor yang kita pakai itu adalah Intel Core Ultra Processor Series number 2. Jadi kita punya motherboard ni support dengan komponen yang seterusnya, iaitu CPU dari Intel Core Ultra 9. So inilah ala-ala kita build proper PC kan. Dan inilah Intel Core Ultra 9 285K. Kalau nak bandingkan dengan previous generation i9 14900K, untuk performance dia hampir serupa. Cuma yang terbaru ini 285K ni dia running lebih optimum lah dari segi penggunaan elektrik, dan dia jauh lebih sejuk dia punya operating temperature dia. So sangat memberangsangkan. Untuk sistem penyejukan CPU kita ni, kita akan menggunakan AIO liquid cooler daripada Thermalright model frozen wall frame. Dia ada 360mm radiator dan built-in 3 kipas, selain daripada ada monitor magnetic yang boleh display CPU punya temperature. Inilah actual product AIO water cooler tu. 360mm radiator sekali dengan 3 built-in kipas, dan juga menggunakan hose ni untuk sambungkan saluran air dia sampai ke water pump dia. Dan dekat water pump ni sendiri dia ada satu monitor yang kita boleh cabut sebab dia gunakan magnet, so boleh lekat lah
di mana-mana tempat besi. Very nice. Komponen yang keempat iaitu graphic card dari Gigabyte Eagle, GeForce RTX 5070 Ti yang mempunyai 16GB VRAM. Inilah actual product Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti graphic card. Dia menggunakan 16GB VRAM GDDR7. Selain itu, dia atas ni ada 3 kipas yang berpusing dalam rotasi berbeza. Inilah yang dikatakan WindForce teknologi. Dia tujuan dia nak bagi mencantikkan turbulence angin itu supaya penyejukan lebih efisien. Dan inilah actual lokasi produk dia tu, dan kat sini tempat untuk sambung ke motherboard. Dan sebelah belakang ni dia ada soket-soket HDMI. RAM dari Corsair DDR5 32GB 5600 MHz. So aku pilih RAM ni lebih kepada nakkan performance dia sajalah. Dia tak ada RGB ya. So ini memang raw power lah. Ini adalah storage simpanan solid state drive daripada Samsung 990 Evo Plus 7250 MB per second 2TB. So ni actual produk dia lah. Agak kecil juga. Dan untuk penyimpanan file-file yang besar, aku masukkan di dalam hard disk HDD Performance X300 4TB. So sesuai lah kalau nak buat penyimpanan file-file yang banyak tu kan. Untuk menghidupkan semua komponen-komponen ni, kita akan power dia menggunakan power supply dari Corsair. Model dia RM850E. Ini power supply ni dia fully modular. Dia support untuk Nvidia 50 series. So samalah macam yang kita guna 5070 Ti ni. Jadi inilah produk power supply yang dimasukkan tu. Kita tengok sikit lah. Kat sini dia ada on off switch, tempat untuk masukkan power supply dia bagi sekali. So dekat depan ni ada lambang dia Corsair 85E. Dan juga soket-soket yang disediakan pun masuk dia bagi sekali. Untuk menempatkan semua komponen-komponen ni, kita akan menggunakan casing daripada Cooler Master Elite 681. So design dia ni lebih daripada seperti aquarium lah. Dia acrylic kaca dan dia dual chamber punya design. So keluasan dia agak luas lah untuk letakkan semua komponen-komponen dalam ni. 3 intake fan dan juga 1 exhaust fan dekat belakang. Atas ni dia ada satu mesh sebagai filter lah untuk kawasan AIO radiator dia, kita akan letak di atas ni. Selain daripada ini, dia punya power switch, reset, USB, audio, mic, USB lagi dan juga type C. Disclaimer guys, alright, so aku sememangnya bukanlah seorang yang pro dalam pemasangan PC ni. Jadi aku akan minta tolong member aku, Brother Apit. Dia ni memang pro lah dalam bidang pemasangan PC ni. Jadi video kali ni tidaklah akan menjadi super teknikal sangat tutorial. Aku hanya lebih excited nak share lah proses pemasangan ke semua komponen ni untuk jadikan satu desktop ni dengan bantuan member aku tu. Dan hopefully video ni pun masih lagi lah seronok untuk ditonton, dan juga aku harap dapatlah membantu untuk siapa-siapa dalam proses pembinaan desktop mereka. Okay, itu saja. Enjoy the video.
Yang ni mana ni? Okay, kena ambil reality. Kalau hang beli SSD jenis itu, boleh buat ni. Tambah itu tak? Dia apa dia tahu. Itu dia. Dia tahu serabutan tak pasal TV. Aku tak faham. Banyak itu. Aku seorang dengan jalan tu. Oh, malam lah. Oh, tebal penakut. Memang bahaya weh. Wah, tengok. Nak tapur tu. Sangat tebal. Ini ada orang. RGB. Lihat itu. Oh, terjatuh di chain tadi. Dari chain. Semua tu. Betul. Uish, menyala dah. Dia punya monitor. Alhamdulillah. Gila bro. Gila bro. Dengan monitor pun haram ni. Dia bukan mahal monitor ni. Monitor tester ni. Oli RGB Chrome.